Semalam kecoh apabila ibu mertua kepada seorang TikTokers yang dikenali sebagai Prince Said meluahkan rasa marah dan terkilan apabila menantunya menghalang mereka daripada bertemu dengan anaknya, iaitu Fatin. Menurut wanita itu, anaknya telah dijadikan bahan tikus makmal oleh suaminya sendiri dengan memaksa anaknya membuat pembedahan bariatrik demi untuk menjual produk kurus. Terkini, menerusi perkongsian seorang individu di laman TikTok miliknya, individu itu ada berkongsi sebuah rakaman video sesi live di mana Prince Said bersama isterinya, di mana isterinya tampil menjawab segala persoalan netizen mengapa dia enggan berjumpa dengan sesiapa, dan dia juga mengaku membuat pembedahan atas kehendaknya sendiri tanpa paksaan suaminya. Tularnya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Menjengah di ruangan komen, pelbagai reaksi diberikan oleh netizen mengenai perkongsian tersebut. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Berjumpa sebab saya suka bila mana keluarga mertua saya bermain dengan anak-anak. Apa dia berjumpa dengan Fatin sendiri. Saya pun jadi tak banyak cakap. Bertambah ceria. Saya bukan jenis yang banyak cakap. So saya jenis macam macam mana, apa yang saya boleh katakan, saya tak suka dalam kehidupan saya ni ada benda-benda yang negatif. Tidak. Sebab kita orang ni jenis suka kekeluargaan. Tapi saya memegang amanah isteri saya. Amanah apa tu yang saya maksudkan, korang semua boleh dengar sendiri. Boleh tak korang, satu je saya nak cakap, netizen ni yang melampau-lampau sebenarnya. Elok kita orang sebenarnya tak ada apa masalah. Korang yang membuat spekulasi benda yang bukan-bukan. Elok keadaan kita boleh coolkan, terus keadaan tu tak boleh nak cool. Bila korang nampak video itu, ini apa semua, korang patutnya selidik dulu. Jangan terus main serang tak tentu pasal. Korang kena faham, kalau aku nak buat benda-benda jahat, benda yang bukan-bukan, aku dah buat daripada zaman dulu lagi dah. Ada tak pernah aku tak bagi Fatin jumpa dengan family dia, cakap dengan aku? Tak pernah. Lillah, demi Allah, aku tak pernah. Tapi ada satu kejadian ni, aku terpaksa dengar cakap isteri aku. Sebab selama ni pun aku dengar cakap isteri aku. Kalau korang tahu, selama ni aku yang banyak dengar kata-kata bini aku. Tapi korang cakap apa, aku ni yang mengarah bini aku, itu ini apa tu semua. Dia macam tu. Betul. Jangan buat. Kenapa tak mata lagi? Mata gatal. Gatal. So tak nak nanti satu hari nanti orang akan salahkan saya. Saya cakap kadang-kadang orang tak faham. Sebab kadang-kadang orang akan rasa macam, yelah, buat bariatrik ni adalah satu tindakan yang kadang orang kalau tak faham akan fikir negatif. Betul tak? Macam tu. Okay. Ya Allah, korek hidung. Tahu dah lubang hidung besar Fatin. Dia ni Ni okay. Tahu tak, dia tak sabar nak keluar wad ni. Korang, dia cakap dengan saya, alamak, sebab tengah kat sini nanti saya share screenshot. Dia sibuk dah mesej kat saya, dan pada tengah tak sihat hari tu, sibuk nak bisu lah, nak makan kat kamera highlight lah, apa dah. Ya Allah, Fatin. Okay, so abang nak sayang bagi tahulah kepada semua kejujuran daripada hati saya. Dan kita kena fikir macam ni, kehidupan kita ni, kita tak boleh membohong orang. Kita pun tak boleh bohong. Dosa dekat alam sana tu sangat pedih. So ramai sangat nak tahu, betul ke abang memaksa sayang Pulun ni paksa sayang semua buat bariatrik, potong perut lah, tebuk tu, tebuk ni lah, apa benda semua. Adakah abang memaksa sayang? Itu je saya cakap lah dengan dia orang semua. Sebab dia orang semua nak tahu keputusan, nak cakap, nak tahu daripada side kita. And then abang memang berdiam diri. Sebab abang kata abang takkan keluarkan statement apa-apa. Sebab kalau abang keluarkan statement apa-apa, nanti akan jadi satu spekulasi macam-macam, dan orang akan anggap rasa macam, sebab abang baca komen kan, confirm bininya ni sebab dia tengok dengan laki dia, kena buat dengan laki dia. Dia takut dengan laki dia paksa, lakinya itu, lakinya ini. So saya cakap sirilah dengan dia orang. Tak tahu nak cakap macam mana. Silakan. Sebab diorang menunggu Fatin kan, daripada semalam diorang tak tidur.
Abang semalam buat live TikTok pukul 3 pagi ke 4 pagi. Saya dia tak sanggup tapi orang tak nampak Pukul 3 kan? Pukul 3 kita 3 pagi kot. Tak, abang buat live macam mana tau. Abang buat live tapi gelap je. Tak nampak Doakan muka je abang. Fatin cepat sihat. Tapi dia kata abang mental. Ya, dia buat untuk confident diri dia. Kau nak cakap mati-mati. Doakan saya terus sihat, okey? Doakan dia terus sihat. Saya dah sihat dah, insyaAllah. Dah nak sihat dah. Kalau tak sebelum ni pakai oksigen hidung kan dia. Jangan saya sihat dah. Saya tengok doakan saya sihat. Dah boleh duduk macam ni dah. Saya sihat, saya nak keluar dah. Saya terus rasa sihat je. Korang sebenarnya kita orang nak kena matikan live sebab kita kat hospital kan, tapi kita minta izin untuk dalam seminit 2 saja. So okay, abang jadi wartawan. Abang jadi wartawan. So saya kena jawab dengan orang kata sejujur-jujur hati, sebab ini adalah orang kata apa, penerangan untuk semua jabatan-jabatan netizen, supaya jabatan-jabatan netizen pada kepada cepat keluar. Jadi korang jangan judge mana-mana pihak, okey? Jangan judge mana-mana pihak. Ini semua atas diri saya sendiri, atas kehendak saya sendiri. Okey, okey, bye-bye. Dia betul apa? Tengok ibu babai. Ada satu. Ini betul-betul isu paling besar. Okay, you are. Bunyi speaker. Ya. Lepas ni dia boleh lihat. Mana keluar kan. Sebab lagi beberapa hari je saya nak keluar dah. Sebab dia punya keadaan dah okey, dah stabil. Ya, salam. Saya nak keluar dah. Tengok tu, dia kata kena paksa ya. Sebelum paksa. Dia kata saya kena paksa dengan abang. Okey. Dah. Okey, sekarang ni kakak tutup mulut. Semua pun tutup mulut. Okey, sekarang ni biar Fatin ni yang cakap pasal isu kenapa. Ini betul isu paling besar Sebenarnya kenapa saya tak benarkan untuk masing-masing tahu, keluarga you tahu untuk buat biometrik ni, dan juga kenapa you tak nak dia orang masing-masing berjumpa dengan you dekat atas dan tak nak bagi tahu keberadaan. Dengar nanti. Dan juga tak nak dan juga kenapa tak nak berjumpa. Kenapa? Saya tak nak berjumpa. Saya tak nak jumpa siapa-siapa. Saya nak tenangkan dulu. Saya nak tenangkan saya punya fikiran dulu. Saya cuma pegang amanah. Saya nak relax. Saya nak rehat. So sekarang sekarang ni saya dah banyak sihat dah. Saya nak keluar je. Saya tu nak keluar sahaja. Dah. Tak, insyaAllah ni lagi berapa hari nak keluar dah. So betul apa saya keluar cepat-cepat. Dia orang cakap abang hukum saya. Dia orang cakap abang tak bagi saya jumpa dengan family. Betul ke? Tak. Betul. Abang hanya memegang amanah. Bila mana saya banyak kali kata tak nak jumpa. Mana kita kena faham, kita kena hormat pendirian orang you all. Kita kena hormat. Itu je. Kita kena hormat. Itu je. Bukan saya pisahkan isi saya dengan keluarga. Tidak sama sekali. Tapi mungkin ada salah faham kat situ. Sebenarnya ada salah faham. Isi saya dia tak nak mengkeruhkan keadaan apa-apa. Itu sahaja. Boleh nak matikan live dah? Sekarang cik. Boleh? Okay, so dah. Kita orang nak matikan live dah. Bye.
Kenapa buat bariatrik? Yang itu dulu. Saya buat untuk kesihatan diri saya. Saya buat untuk kesihatan diri saya. Selama ni kesel ke bengkung. Dia sebut ke bengkung apa bising-bising. Kata pusat atas lah sampai ke halkum lah. Apa semualah. Bila saya berdiri. Batuk. Bila saya nak kurus, kalau kecil-kecil saya pula. Apa jawab sikit kamera lah. Nak masuk juga. Bila saya nak kurus, kalau kecil-kecil saya pula. Lepas tu, okey, macam saya punya kenapa saya buat keputusan membuat bariatrik? Nanti saya nak kurus. Sebab orang Kesihatan saya. Kesihatan diri saya. video yang kita buat review yang dekat Kedah, kat mana? Yang banyak pengantin tu, yang washing. Itu yang orang kecam teruk kan.